Korang pernah nampak Spider-Man kena tumbuk tak? Bukan dalam filem, dalam dunia sebenar, depan bank. Aku tengah tunggu mak aku keluar bank, tiba-tiba muncul abang Spider-Man pakai baju ketat sampai nampak garis perut nasi lemak dia. Dia nak perform kat situ lah. Konon-konon entertain orang beratur. Tapi malangnya, ada pakcik jual tisu dah cop tempat tu dulu. Dah letak kerusi plastik siap. Spider-Man buat tak tahu. Terus buka speaker, pasang lagu hero, siap nak buat backflip. Tiba-tiba, pakcik tu jerit. Hang ingat ni Marvel Studio kah? Tempat ni pakcik punya. Spider-Man jawab, ni tempat awam pakcik. Saya nak cari rezeki juga. Boom! Pakcik tu bagi satu flying tumbukan pakai tangan pegang tisu. Spider-Man terpelanting, tersangkut kat tiang bendera bank. Aku gelak tak boleh berhenti. Sebab lepas tu pakcik tu jerit, lain kali jadi Batman. Jangan pandang rendah kuasa pakcik jual tisu. Diorang bukan biasa-biasa.